Selamat kembali menonton dan juga menyaksikan TTL Racing Track, sebuah playlist terbaru dari channel The Too Late. Masih lagi bersama dengan saya, Chena. Dan saya Jasmi bin Muhammad Zain sebagai komentator untuk race kita pada kali ini. Ya, kali ini kita nak tengok apa? Kita nak tengok semi-final dan final race. Ya, sambungan track sebelum ni. Betul, kita dah buat liga dan kita dah pilih the top 4 untuk bersaing di perlumbaan kali ini. Ini adalah final Wagons Familialis. Betul. Familialis. Dan calon-calonnya kita dapat Cruise Bruiser, Gone Mad, Track 2 Gone Dan juga Chevelle SS. Ini adalah 4 yang terbaik yang akan menentukan siapakah yang akan menjadi champion dalam final Wagons Familialis. Jom kita pergi ke perlumbaan yang pertama. Okay, let's go. Gone Mad menentang Cruise Bruiser. Let's go. Oh, Kemas, sengit, Ui. sebelah-sebelah nampaknya. Oi, tak ada pelanggaran lah. Tapi kenapa tiba-tiba Bruce dia terkejut abang nampak tu. Oh, dia macam apa macam? Tepi sikit kan. Nampaknya dia mungkin masa dia Gone Mad potong tu, woi. Terkejut. Oi. Tapi okey, tak ada sebarang pelanggaran untuk yang first round ni lah. First round lah. Second round jom kita tengok. Okey. Apakah enjin di hadapan terkeluar menentukan oi. Ada musik. Nampak macam dia yang nak terbabas tadi. Kau yang terbabas. Maksudnya tak balance bang. Tak balance, Engine dekat depan. Okey, kalau tengok dah melambung dekat sebelum masuk corner yang pertama ni. Betul. Namun dia tetap reverse. Betul. Menghabiskan perlawanan. Nampak tak tadi dia terlompat, lebih lompat. Rasanya Cruise Bruiser yang terkejut, apa hal member belakang ni reverse kan? Dia pun terlanggar sikit. Okey, kita ada pemenangnya, Gone Mad. Gone Mad. Seperti yang ini expectation saya nak lah Rasanya Dragon ni Dragon tak pernah kalah Sebelum ni Dragon tak pernah kalah. Ya. Gone Mad akan lawan Dragon ni. Jom kita saksikan Gone Let's Mad. go. Dragon menentang Chevelle SS. Wow! What happened? Penuh keunggulan. What Chevelle SS. happened Dragon? Melambung-lambung bang. Dua-dua melambung tapi terus masuk. Kita tengok kamera lagi satu please. Ada kamera ni? Oh, Ada satu lagi angle. Oi, bergoyang-goyang lebuh raya. Dia tengok masuk bawah bang. Goyang-goyang ni MR2. Okey, kita tengok second round ni. Adakah Dragon dapat tewaskan? Okey. Oh, dah leading. Oi. Terus Kemas. Dua-dua drift. Oi. Kat sini nampak dia dah buat satu gap yang besar. Mungkin yang first round tadi dia terkejut dah. Dia terus tekan minyak sampai ke lantai. Pecah. Kan. Overconfident sangat. Ini dah dia tahu. Okey. Ni penentuan dia. Penentuannya. Okay. Last round. Dragon versus Adakah Dragon akan menentang Gone Mad untuk cabaran dia bagi. Woi, dia potong. Dia keluar dah Chevelle SS tu. Main skateboard ke betul? Tapi dia masuk balik. Tapi dia potong. Dia tutup jalan supaya tak dapat dipotong. Dan terus Shot. sampai dia sekarang main drift semua. Drift semua Apa? Ini drift dekat Malang tu kenapa? Dia main skateboard. Okey, ini dah penentuan. Gone Mad akan menentang Track Dragon, akan menentukan siapakah yang akan menjadi champion untuk Wagon Familialis. Ya, ini dia. Kala hampir sama. Wow. Jom saksikan. Lane kita tengok lane. Okey, lane pertama Gone Mad dan lane kedua Gone. Ya. Nampak leading dah Dragon. Nampak leading. Marah sangat tu. Mana pergi dia tu? Laju sangat. Tapi tengok Dragon dia masih lagi main. Dia jumpa skill lah. Sampai situ dia main. Dia dah ada signature main drift sampai ke ujung-ujung Wah. Okey, jom. Ini second round. Kalau Dragon menang dia terus jadi champion. Nampak macam leading sikit. Dia dah mintas. Pintas terus. Tak sempat. Tengok dia main drift lagi. So, kita dah tahu dah siapakah pemenang champion untuk final Wagons Familialis. Dan memang Dragon pun mengekalkan prestasi yang sangat-sangat cemerlang daripada kumpulan lagi. Ya. Tak pernah kalah. Ya. Dan inilah dia champion untuk Wagon Familialis. Akan ada penentang juga. Kita tengok nanti, kita tunggu lagi akan datang di TTL Racing Track. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Engine kecil tapi padu, 4 tayar plastik meluncur laju. Vroom vroom semua aku sapu. Selamat datang ke TTL Racing Track.
Selamat datang ke TTL Racing Track.